Beli apa tu Ina? Mami beli ni. Ayolah kita lihat. Tak nampak Ina dah. Hai. Masuklah. Let's unbox. Apalah harganya Ina shopping tu? Shopping 555 ke? Shopping 55 ke? Ya Allah. Mami? Apa ni? Lovito. This. Mami cuba elok-elok. Mami cuba. Namanya ni baju Mami. Cantik tak? Cuba. Cantik kan? Cuba tak? Okey, jap. Muat tak? Tidak. Tak boleh cuba sekarang. Mami nak buka yang lain dulu. Mari kita lihat. Mak tunggu di sana. Ya Allah, Ina kau beli ikan bilis. Okay, ni ikan bilis. Ina baca review katanya sedap ikan bilis ni. Rangup. 1 kilo. This one. Okay, ini ada 2 kamera. Satu YouTube. Okay. This ikan bilis. Ya, Mami tengah unbox. Ikan bilis rangup lembut lagi. Shopee. Nak duduk tak Mami? Tak buat sayang. Satu Mami bisa tak tadi Ni. Ini nak beli cotton fafa. Maklumlah kita suka makeup. Ni kena sentiasa ada. Ni jenama apa Ina beli ni? Cotton puff. Kalau tak silap Ina beli Watson. Entah. Guardian. Sorry, Guardian. Mami, tengok. Tapi lah Mami nak unbox. Mami tengok. Ni, apa pula? Ya Allah, apa beli Ina? Apa beli? Tepi sikit. Sekejap. Okey. Ni dah buka dah tapi nak tunjuk. Tadam! Sorry. Mami sorry. Siapa suruh duduk situ? Okey. Ikan nak ni lah. Okey, ni apa tepi sikit. Cuba Mami kan. Adik, tak malah kacau Mami. Mami tengah unboxing. Cuba Mami. Mami potong dulu. Dia nak genok. Yelah, Mami tengah potong lah ni. Tumpul pula pisau mak kau ni. Macam besar. Ya. Tepilah dek duduk sini. Payah Mami nak buat kerja. Ya Allah, ya Tuhanku Deja. Payah Mami sayang. Buat kerja jangan masuk itu Mami. Aiso. Masuk Wah, dia punya packaging entap rubber wrap dia tebal weh. Allah Tuhanku tebalnya. Payah nak buka. Dia ada domo. Tapi baguslah kalau dia tebal macam ni kan. So dia tak rosak. Mami lah bukan mak. Nak beli apa? Okay, this one. Mami. What? Dia ada domo. Dia jaga gemuk apa? Kurus Mami yang gemuk. Dia ada domo. Banyaknya dia punya wrapping. Ya Allah, penatnya aku nak buka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berilah kesabaran kepada ketul Ina. Banyak ni macam tu. Okey, ada 2. Satu. Macam mana ni? Tumbler. Siapa ada tu Nampak? Mami? Ina beli 2. Ya Allah, Ina memang suka brand ni lah. Sebab dia air dia memang tahan lama lah. Kalau sejuk-sejuk, kalau panas-panas. Kenapa ada tu? Adik boleh diam tak? Mami nak unboxing. Jangan bising. Sorry lah dia ni. Aduh, pening kepala aku. Ni 1 liter saiz dia warna pink. Ina beli yang tutup besi ni sebab dia kalau yang tutup macam ni dia lebih tahan lama. Boleh minum. Ya, tak ada air. Tapi itu untuk Mami. Oh, nenek kebaya lagi 1 sama juga. Tapi Ina beli yang besar. Dia je boleh turun tak? Susah Mami dia je. Boleh? Turun. Ini yang besar. Macam ni lah bau. Okay, please take from me that one. Boleh? Okay. Yang ini memang favorite Ina lah. Kita pergi piknik ke apa boleh bawa. Suka pun Ina guna ni. Please don't block my camera, baby. Don't block my camera. Okay. Boleh? Ni yang baru sampai. Ni saiz yang besar. Dia ada berapa? Dia ada 2 saiz.
Dia ada dua saiz. Yang ni 1900 ml. Tak payah, dah tekan. Mami dah tekan. Ni Ina beli lagi satu warna hitam sebabnya Ina nak bezakan. Suruh mak letak air panas yang warna hitam. Yang putih ni jangan letak air panas. Ni air sejuk. So Ina kalau balik kerja rushing-rushing, tak adalah tersalah. Hari tu mak letak air panas. Hari panas kau. Walaupun dah 2 hari panas air dia. Sebab Ina nak bezakan lah. Okey, ni beza saiz dia. Ni yang besar, ni yang kecil. Ina ada dua-dua ni sebab Ina beli lagi. Tapi cuma beza warna je sebab Ina nak bezakan yang panas dan sejuk. So Ina boleh ingat kalau putih air sejuk. Kalau hitam ni air panas, jangan salah ambil. Gitu. Adik boleh simpankan balik kat dapur? Boleh? Okay, go. Thank you, baby. Okay, go. This one also. Give mak. Okay, you take. Tu, hantar tu dulu. Sini. Cannot bring. Alah, kau ni regalnya. Yeay, ni apa ni? Ya Allah, banyaknya kau shopping ni nak. Ding. Ding. Ya ampun. Ini kalau bab unbox Ina lah kalau benda-benda macam ni. Tapi kalau bab nak pasang bukan saya. Saya tak pandai. Ina akan suruh Arif Patrudun, adik bongsu lelaki saya. Oh, nenek jatuh. So. Ada mak beratnya. Payah nak keluar dia. Can you help me, baby? Boleh? Okay, tarik. Tarik. Okay, thank you. Oh my god. I'm sorry. Dia ada roda. Okay, nanti Ina akan suruh Arif pasang dan Ina tunjuk hasilnya. Dia ada. Pasang sama-sama. Okay, good. Pasang sama-sama Baik. dengan Mami. Baik. Satu dia tunjuk tak Okay. error tu. Error semua-semua. Don't block the camera, baby. Boleh. Okay, pergi panggil Acu turun nak pasang ni. Okey. Ya Allah, ada lagi satu. Banyaknya kau beli. Oh my god, Ina. Mami. Pergi panggil Acu. Wah, beratnya. Mami. This one so heavy. Yes. Mami. No. Pisau jangan main. Ma. Pergi panggil Acu. Rakam ke tak tu? Aku tak buta. Ini nak beli untuk mak. Sebab nak letak barang kat dapur tu nak asingkan bertingkat-tingkat sekarang ni. Rumah kita orang banyak tipu. So semua barang kena letak dalam kontainer lah. Almari kayu dia gobek-gobeknya. Almari kan kabinet kita pakai kabinet kayu kan, dia gobek-gobeknya. So nak beli lain. Adik boleh tak bagi Mami bercakap? So Ina beli yang ni lah. Mami tadi. Ina Mami tadi taklah sebab dia murah. Kena kot Ina. Mami. Tak, Ina jangan kacau Mami. Ina nak buat dia nanti dia bertingkat-tingkat senang sikit. Sekarang ni letak dalam kontainer macam Ina tanya, "Mak, mana kat kau punya Maggi, mana kat kau punya asam?" Mak suruh jadi dalam kontainer tu susah nak buka kontainer tu, nak angkat dia stack kan, kena keluar yang ni dulu. Kalau macam ni senang sikit. Nanti Ina tunjuklah hasil dia. Ni dia bertingkat. Ina ambil 5 layer kot. Ni dia ada roda so senang. Adik boleh tak bagi Mami bercakap, Dik? Dia ada 5 layer. Ni nampak tak? Okey, ni atas dia kot. Yang ni boleh nampak kot. Dia punya. Nantilah tunggu pasang. Adik boleh tak bagi Mami bercakap? Don't disturb me. Tadi apa? Tadi dia jahat itu topik. Barang. Adik, macam mana ni Mami semua video awak nak nyibung? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kesabaran. Penatnya aku. No, don't touch my face. No. Dik. Sumpah stres lah dengan kau ni. Semua mak atau tak?